Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang-korang semua? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, drama Bid'ah pun sudah pun habis. Dan ia begitu mendapat sambutan di Indonesia. Di sana dorang ada yang tak berani buat drama macam ni. Sebab katanya saya nampak dalam komen-komen bila orang Indonesia buat drama yang sedemikian akan ada tindakan-tindakan tak kira daripada warga ataupun daripada orang-orang tertentu untuk menghalang drama-drama sedemikian untuk ditayangkan. Dan bila Malaysia buat drama ni, orang Indonesia sangat macam dia sangat menerima drama ni sehingga kan dia jadi trending. Kerana apa? Kerana di sana banyak kes-kes yang berlaku. Banyak kes-kes yang berlaku seperti walaupun mungkin tak serupa sangat dalam drama Bid'ah, tetapi ada persamaan. Dan menurut Irma Fatimah, kita akan dengar Irma Fatimah, dia buat drama ni bukan saja-saja buat drama tau, tetapi dia pernah berada di dalam kumpulan itu. So, jom kita dengar sama-sama apa pengakuan Irma Fatimah mengenai hal ini. Okay? Drama Bid'ah tu. Bid'ah cerita betul. Okey, macam mana boleh cerita betul? Sebab saya pernah berada di dalam kumpulan jemaah seperti itu. Itu bila tahun bila? Berapa tahun yang lalu. Jadi apabila saya duduk di dalam kumpulan itu, ajarannya betul, zikirnya betul. Daripada situ saya belajar untuk menzikirkan diri saya setiap hari, zikir bagus. Semua ilmu agamanya perfect. Tahu dah. Tiba-tiba sehingga kan anak-anak kat dalam jemaah tu menganggap saya seperti ibu mereka. Oh, mungkin yang dipanggil Umi lah. Budak-budak muda, bosia-bosia ni masuk nak kenal Tuhan, mak bapak hantar ke pondok dalam tu ya. Satu hari saya dapat panggilan daripada salah seorang perempuan, budak perempuan tu memberitahu kepada saya, Tok Guru itu menidurinya. Dan bukan hanya dia, beberapa student lain juga. Saudara, lillahi ta'ala, ini bukan satu pembohongan dan itulah bid'ah. Student-student tu umur-umur berapa tahun? Umur 20 tahun. Samalah dalam drama ni, umur-umur yang muda-muda anak-anak orang yang jadi mangsa macam orang budak-budak yang nakal lah, ada bosia lah apa. Samalah yang apa yang dicerita dalam drama ni dengan apa yang diceritakan dengan Irma Fatimah ni kan. 19 tahun, 18 tahun. Astagfirullahalazim. Saya tempatnya bukan di KL, tempatnya di luar KL. Saya bawa keluar budak-budak perempuan tu daripada tempat itu, bawa balik rumah, letak Quran depan ni untuk mendapatkan confirmation. Menangis saya lah mendengar bahawasanya ya Allah, mereka diperlakukan begitu. No. Bukan mereka diperlakukan seperti itu. Tangisan saya ni kepada guru itu. Ya Allah, kau didik kami ni semua dengan agama ni. Kau boleh buat benda ni. Itu saya menangis. Demi Allah, Allah Ta'ala ni saya tak bohong. Itu yang saya buat bid'ah. Kenapa? Saya melihat bagaimana mereka ini masuk ke dalam satu kumpulan nak beragama ni, nak berilmu, tapi kau tidak ada ilmu. Sehingga kau merelakan diri kau diperlakukan begitu. Dan atas dasar apa? Dan kumpulan kau? Itu adalah hasil hantar oleh mak bapak juga kerana anak-anak yang bermasalah, betul kan? Kenapa kau sanggup melakukan itu sampai ke tahap menjual maruah kau? Dalam agama tidak ajar itu. Jadi agamanya tak salah, Islam itu tak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan Islam itu. Jadi saya buat cerita tu bukan nak jatuhkan Islam. Saya nak mengingatkan kepada anak-anak muda kat luar sana, orang-orang mak-mak, jangan shortcut nak bagi anak ni baik hantar pondok, hantar tanpa kau tahu siapa kaji guru. Kaji dulu. Betul lah. Itu dia. Mak bapak nak anak dia berada dalam macam untuk mencari agama lah, tapi bila dihantar di tempat yang salah. Kesian. Mungkin guru tu kata, alah ini dah rosak dah, ini kan yang dihantar tu adalah budak-budak yang nakal-nakal kan, so kata ini dah rosak dah semua ni, so dia lagi rosakkan. Ya Allah, tak guna betul lah.
Si Wali lah tu. Si Wali pejamkan mata, bayangkan wajah Wali. Kepala otak dia nak bayangkan wajah dia. Itu jadi satu perkataan yang ini selalu saya nampak di komen-komen. Pejamkan mata, bayangkan wajah Wali. Jangan berhenti bersikir. Pejamkan mata dan bayangkan wajah Wali. Jangan berhenti bersikir sebelum Wali suruh berhenti. Sedih pula lah. Okey, saya tahu kalau si Irma Fatimah buat drama ni itu bukan saya saja tahu. Kalau yang sedemikian ini berat ni sebenarnya ni, penunggang agama ni berat. Berat sebenarnya, tapi disebabkan itu adalah kisah yang pernah berlaku kan. So dia tak teragak-agak buat drama ni. Walaupun mula-mula ada yang mendapat ada beberapa babak-babak yang mendapat tentangan daripada orang-orang ini. Tapi bagi saya lah, Irma Fatimah takkanlah buat satu cerita kalau tidak kena pada fakta. Maksudnya benda tu terjadi. Dah betul lah. Saya baru nampak video ni semalam. Saya dah buat cerita, saya dah upload video sebelum ni. Tapi saya belum tengok lagi ni cerita Irma Fatimah ni. Yang saya cakap masa video yang sebelum ni, sebelum sikit. Yang saya cakap dengan video sebelum ni, saya kata ini kebanyakan berlaku, ada yang berlaku di Malaysia, tetapi lebih banyak berlaku di Indonesia. Dan ternyata, ya betul. Bila saya nampak komen-komen di situ, dia beritahu di Indonesia ramai yang macam ni, cerita bid'ah ni sebenarnya tertuju kepada orang-orang Indonesia, di mana di sana tu ramai yang macam tu. Ada yang pondok-pondok yang tak semualah, tapi ada. Apa nak jadi Orang bayangkan kita hantar anak kepada orang yang kita rasa kita percaya dia akan mendidik anak kita. Mungkin ajaran dia betul. Tetapi dalam bid'ah ni, ajaran dia ni, saya tak berapa suka yang kawin batin lah. Kita bernikah batin disaksikan Rasulullah. Sakit pula hatiku. Allah tak guna punya Wali. Allahu Akbar. Wali. So, semoga drama ni di Indonesia khususnya buat jugalah drama yang sedemikian. Tapi ramai yang komen situ, kalau orang Indonesia buat drama macam ni, akan banyak tentangan-tentangan, akan tak kira daripada masyarakat sendiri ataupun daripada orang-orang tertentu untuk menghalang drama sedemikian untuk disiarkan, ditayangkan. Tapi bila drama Malaysia yang ada yang macam ni, diorang di sana begitu teruja sebutan diorang. Sehingga kan si Fatah Amin yang sebelum ni tak berapa dikenali, wah handsome banget ini si Hambali. Ni malah Hambali tu handsome, Fatah Amin kot. Dan video-video lama Faisal Hussein ataupun filem-filem lama dia, ramai netizen-netizen yang bongkar, oh ini rupanya Wali masa dia muda, handsome juga Wali masa muda. Wali. So, itu sajalah. Semoga drama ini membuka mata kepada ibu bapa yang ingin menghantar anak dia ke satu pondok tu supaya teliti dulu macam mana, siapa yang pernah keluar dari sana, adakah tiada perkara-perkara yang terpesong, adakah tiada perkara-perkara yang macam tak patut. Jangan menghantar saja. Kan? So, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.